Aku betul-betul menyesal beli kerusi daripada Kucadi. Serius, first tu aku ingat rosak tau. Rupa-rupanya dia ada footrest dekat bahagian bawah ni, and then kita boleh baring dekat kerusi gaming ni. Full lama, ini baru betul kerusi gaming. Memandangkan aku sebelum ni buat kerja tak pernah nak ada kerusi, so aku pun decide beli kerusi gaming yang bajet-bajet je tapi function untuk aku. Untuk pemasangan kerusi ni kan senang je sebab dia dah bagi dah full instruction dan juga full set screw. So tak ambil masa yang lama pun, 5 minit pun dah siap dah nak pasang kerusi ni. Jadi inilah dia kerusi yang aku beli daripada Kucadi. Jarang nak jumpa kerusi gaming yang boleh baring macam ni. Siap ada bantal untuk leher dan juga pinggang lagi. Tempat letak kaki ni dia tersorok dekat bahagian bawah, so kita boleh bawa keluar macam ni. Kalau tak ada armrest yang macam ni, itu bukan kerusi gaming nama dia. Ada roda juga untuk kerusi gaming ni. Lepas tu material yang aku pilih untuk kerusi gaming ni kan bukan sebarang material Material dia skin friendly and fabric lembut tau. Yang macam dekat sofa tu, so tak adalah cepat koyak. So kalau baring kan aku just tarik je dekat bahagian sini. Lepas tu kalau nak adjust ketinggian pun senang je dekat sini. So senang lah aku lepas ni kalau dah penat buat kerja tu kan, aku boleh terus tukar je kerusi ni jadi macam baring macam ni. Ini betul-betul santai ni. So thanks Kucadi, kerusi yang sangat-sangat perfect bagi aku. Seriously aku cakap jujur, memang function gila kerusi ni. It's no issue untuk aku buat kerja lama-lama dah lepas ni. So untuk korang yang nak plan cari kerusi gaming kan tapi yang nak murah-murah tapi function sama macam kerusi yang mahal, korang boleh just tekan je beg kuning aku, and jangan lupa follow-follow.